tangannya sama-sama panjang susah. Patah tangan aku. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita tak buat video makan-makan. Betul. Untuk kali kedua kali kita ni kita buat apa? Lawan tangan siapa paling hebat, disebabkan ada salah satu subscriber yang request ajaklah Yono. So hari ni kita ajak Yono pun dah lama dah tak masuk dalam kita punya konten. So hari ni kita ajak dia masuk dalam konten kita. Kalau konten tinju tu korang sebenarnya tak boleh tau korang. Dia agak payah sikit sebab sebenarnya dia tak boleh. Sebab hari kalau korang perasan video yang dengan Ryan tu pun, itu pun saya banyak cut dia sebab even tak gaduh betul-betul pun macam biasa-biasalah kan, tak adalah kasar sangat, itu pun pelanggaran. Faham? Okay, so kita buat challenge lawan tangan sahaja. Okay korang. So Caca sokong siapa? Pak Su. Oh, okay, so sebelum kita nak teruskan video ni kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk like dan share kakak belah bawah. Okay korang jangan lupa untuk subscribe tau. Okay korang. So kita kali ni kita buat 10 round. 10 round. 10. Berapa? 10 dia 10 lah. 10 lah. 10 lah. 10 lah. 10. Okay, sekejap. Aku sepindah tempat. Ini cucu. Okay korang. Alamak. Okay korang, so perlawanan akan dimulakan. Get ready. Yono vs Aiman. Okay, cepat. Okay. 1, 2, 3. Ya ada phone deh. Ada tak asli deh. Okay, so untuk pusingan pertama dimenangi oleh Ciana. Okay. Aiman. Masuklah. Kau mana Aci je. Bentang kau tokong dia, bagi dia menang pula. Sedap je. Tak ada, kita menang. Kita menang kan dia. Masa menang. Kita menang. Aduh. Kalau kali ni Cik Ono menang. Okay, yang kedua kalinya kita tengok. 1, Kali ni 2, Cik Ono menang ni. 3. 1, 2, 3. Jangan. Tak kentut. Oh, main ni bahaya juga lah. Lain macam lain macam. Sakit lah. Rehat dulu. Alamak korang, nampaknya Raya dengan Caca lagi susah diorang sampai rasa nak terkentut. Tahan dia. Tak pernah main suruh main pula. Lain macam. Aduh, babai dah tu. Seronok lah ni korang. Kan, seronok. Aiman lemah lah. Yelah, dah asyik main Mobile Legends je. Baru ada berapa dah? 2. 3. Larat lagi tak? Okey, lagi cepat. Larat. Cepatlah. Okey. 1, 2, 3. Okey. Tengok. Kalah lah. Tak boleh angkat tangan dia. Kalah. Siapa yang menang angkat tangan? Nampaknya perawanan yang amat sengit. Hai, lagi kau. Kau tolong ya. Kau nak kawan kau. Woi, aduh.
atas. Menang. Tengok tak dia tak aci tau. Caca mana boleh macam tu lah. Tapi kita menang. Dia sokong Yono lah. Tapi kita menang. Okay, Tapi tak apalah, bagi peluang Aku tak nak kawan Kita menang ya. Tapi kita menang kan. Yang musim kampung siapa? Kan konten. Biarlah kesal kamu Ryan. Itu Ryan ni lain. Ini kita kali ni Baby harus sokong bakso lah. Tak kan kena sokong Giono kan. Kita akan kalahkan dia lagi kan. Ya. Kali Bakso ni baik dengan baby. Kali ni Aisyah percaya tak Giono boleh menang lagi. Boleh. Berapa dah? Yang keempat. Okey. Ada keempat dah. Menguras tenaga ni. Okey, kali ni kalau Giono kalah macam mana ni? Tak apa. Okey, tak apa. Okey. Okey. 1, 2, 3. Ting. Oh, okey. Siapa yang menang ni? Wah! Tak boleh bangun, Pak. No, tak boleh. Oh! Sama Cik Yono 2 kali kan? Cik Aiman 2 kali, betul tak? Pak Su 2 kali. Maknanya diorang seri korang. Seri. Dua Caca. Pengadil bagi keputusan siapa yang menang. Bakso lah. Bakso. Siapa cakap? Dia tak boleh gelak. Cik Yono. Mana bakso tadi? Tak haci dah. Jadi pengadil ni apa ni? Pengadil dia tak. Kau jangan lawan cakap pengadil. Okey, pengadil lah. Okey lah. Pengadil, siapa yang menang? Cik Cik Yono. Okey, baik. Okey. 3-2. Okey. 3-2. Dua tadi berapa kali lagi? Maknanya Cik Yono 3. Ni 2. Oh, Ni bagus. 1 lah. Ini satu. Oh, okey. Yang ke 5. 5. Oh, banyaknya. Okey, ambil tenaga. Okey, get Tak ada ready. Lupa. Ada tak minum. Ada. Okey. 1, Baby, cepat. 2, 3. Okey. Semangat. Tangannya sama-sama panjang susah. Patah tangan aku. Okey. Okey, korang dah ronde ke 5. Kau main Roblox pula Mimi cucu. Okey korang. So yang ke ni siapa menang? Yono. Yono lagi korang. Nak Tangan aku sakit. boleh bertarung lagi ke tak boleh bertarung lagi ni? Ada. Rasa-rasa siapa yang menang ni? Ada sebelum lagi. Sikit lagi. Berapa lagi? Dua kali lagi lah. Ha? 2 kali lagi. 2 kali lagi? Okey, Sekali lagi fine. lah. Tenaga dah tak ada. Okey, tenaga dah tak ada dah korang. Dua Nampaknya kali, lagi satu hebat kali Raya dua. dengan Caca. Okey korang, Okey. ni yang ke-6 Ke-6. Okey, sabar. Tarik nafas. Kenapa? Lepas. Okey, 1, 2, 3. Kau jangan nak terberak pula. Kecik begitu. Dah bertahun-tahun tak ada tumbuh begitu. Kita tengah ni, tengah syuting. Cepat. Cepat. Slow. Okey. Ting. Cepat. Aku pun jadi jam. Okey korang. Dah menang dah. Baguslah penat dah. Kamu kalau memang tak kuat kalah. Berlatih lagi. Aduh, menang berapa kali je aku. Last. Okey orang.
Maaf korang tak boleh 10 korang sebab tenaga Aiman memang betul dah paras-paras kehabisan dah korang. Ini memang betul kalah lah korang. Ni last ya. Last korang. Ini last korang. Okey korang. Tangan bengkok ni kan. Patah juga tangan saya. Dia tak pernah accident ni tangan saya ni. Korang tengok ni bengkok. Okey korang. Tapi tangannya sama-sama panjang. Susah betul lah. Memang macam tu lah. Okey korang. Last korang tenaga dah. Tarik nafas berapa dulu. Dia dah nyawa ikan dah korang. Okey. Okey. Tarik nafas. Okay, siapa yang menang ni? Lepas. Aduh. Jangan tengok mukbang. Tarik dah. Okey, ready Okey. 1, 2, 3. Okey. Ciona. Siapa ni korang? Woi! Jim! Jangan tangan. Woi, ingat keluar tangan. Aduh! Apa? Dua bagi orang. Ha? Ya. Pening kepala lah. Okey, dah tahu siapa pemenang. Auto pening kepala. Aduh, pening kepala korang. Okey korang. Kena habis memang tenaga. Okey korang. Kalah tenaga korang. Betul kata Ryan memang sakit. Memang sakit. Betul kata Ryan. Okey korang. So sekarang ni untuk perlawanan lawan tangan paling terhebat untuk kali ini dimenangi oleh Yono. Kita menang. Dia kalah. Yono menang. Berlatih lagi. Okey. So tadi kita 7 je kan? Macam ni. Kita buat 7 saja tak mampu nak 10. 8 Oh 8. Baby Kara juga. Okey korang. So kita dah tunaikan permintaan adik tu main dengan Yono. Tunaikan dah korang. Aduh. Aduh, penat dah. Ada yang nak terkentut, ada yang nak terberak, macam-macam Kacang pun dah terkentut. Sakit lah tangan main. Engkau pengadil yang tak adil. Orang Dia tak adil ni. main iPad pula. Apa yang saya tahu komputer. Okey korang. So kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Tasapa Besta, terima kasih. Kepada yang dah like, comment, share, subscribe YouTube channel Tas, semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Bye.